saya berubah sikit-sikit. Tapi dah 2 tahun dah sama pakai gitu. Wanita sekalian, memakai pakaian menampakkan bentuk tubuh mengikut tubuh badan haram hukumnya, jelas dalam hadis Nabi. Wanita boleh nampakkan bentuk 2 bentuk. Kepala, ini tak boleh nak kontrol lah bentuk macam mana ni. Memang bentuk kepala dan bentuk bahu. Sebab itu ada tudung orang pakai kan. Jadi itu dibenarkan. Maksudnya kalau nampak bahu itu bukan aurat. Tapi kalau kita boleh tak menampakkan, itu lebih baik. Dan sekarang tudung wanita ada banyak sekarang fashionnya. Okey, dia tahap ni. Maaf ya, dia angkat tahap ni. Okey, dia angkat tahap ni. Pertama, dia akan nampakkan bentuk lengan. Dengan sadar ke apa ke kan. Kedua, bila diangkat sampai ke tepi, dia akan nampakkan aurat ataupun bahagian badan yang paling nak disembunyikan daripada sebelah tepi. Faham ya? Jadi sebenarnya kita boleh je berfashion macam mana, pakailah macam mana, asalkan tidak nampak bentuk badan. Kedua, tidak memperlihatkan warna kulit. Gitu. Faham ya? Tak apa. Kita mula berubah sikit demi sedikit, tetapi mesti ada movement. Ada orang, saya berubah sikit-sikit, tapi dah 2 tahun dah sama pakai gitu. Sikit demi sedikit tu, maksudnya berubah dan sentiasa ke arah yang lebih baik. Bukan berubah sikit demi sedikit, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dah tahap tu. Sebab kita tak tahu kematian datang bila-bila masa.